Game ni dimainkan secara timbang, iaitu kita hadkan kepada 7 minit dan masa 7 minit itu kita timbang tak lebih pada 3 biji untuk seseorang passing kepada kawan. Mai cek, oi mai cek, mai kita ke negeri Kedah. Dan daripada markah keseluruhan selama 7 minit itu kita akan kira dan siapa yang dapat banyak kita akan isytiharkan dialah Johan. Perasaan kami bila menang ni satu tournament ni, tak kisahlah tournament kecil ataupun besar, alhamdulillah kita bersyukurlah. Oh, cabarannya dengan keadaan cuaca, dengan keadaan situasi sekarang ni kan, dengan suasana apa semua, dengan ramai tak ada memang ada lah kan. Kami Johan Sepak Raga Bulatan. Terima kasih JKN.